Okay kawan-kawan, so hari ni di depan saya ni adalah Nissan Almera yang model tahun 2015 1.5 full spec model. Okay, so untuk harga on the road dia 27,800. Harga ni belum campur road tax dengan insurans lagi kawan-kawan. So untuk bulanan dia hanya dalam RM590. Sebab kereta ni dia hanya boleh loan 5 tahun sahaja geng. 5 tahun bayar 590 and then dia punya loan pun awal habis lah. So kereta ni kami telah siap dengan satu layer cat yang baru lah. Cat dia cantik-cantik punya. Lagi tengok depan dia ni memang nampak garang lah. Bawah dia ni tak ada lampu DRL lah. Cuma ada fog lamp sahaja. Okay. So untuk tepi dia rim masih kekal dengan rim original lagi. Alright. Dan untuk tepi sini tengok ada keyless entry geng. Okay, ada keyless entry. Lagi untuk interior dia memang cantik lah. Okay, tengok interior condition banyak cantik lagi. Radio dia original punya lah. Dan tengok kerusi dia full original leather seat. Memang padu lah kereta ni. Condition sangat-sangat cantik. Lagi untuk dia punya steering multifunction steering. Nanti saya tunjuk korang lah. Tengok passenger seat dia pun banyak luas juga. Boleh muat 3 orang dewasa, bawa family pergi jalan-jalan memang tak ada masalah. Okey. Design belakang walaupun dia model tahun 2015 tapi design dia tak tertinggal zaman lagi sebab dia ada body kit lah, body kit Nismo. Okey. Last kali kita tengok bahagian driver seat dia lah guys. So tengok. Bahagian driver seat dia steering multifunction steering macam tadi saya kata. Condition semua cantik-cantik sahajalah. Alright kawan-kawan. So kalau korang minat dengan Nissan Almera ni boleh cepat-cepat PM saya lah. Nissan Almera ni dia jimat minyak, spare part murah, lagi satu cabin senyap. So sangat-sangat sesuai bawa family pergi jalan jauh. So kawan-kawan kalau korang minat sila PM nombor dekat atas. Kita jumpa next review.